Tapi tu sampai menangis-nangis. Tu bos dia bagi cuti 2 minggu. Nangis-nangis lah. Dia guna macam tu. Sampai dekat keluar dia, cuti dapat. Gembira je. Kesedihan tu sekejap je. Menyanyi sampai menangis. Macam tu. Menyanyi sampai menangis. Macam tu. Itulah dia nak pelentong bosnya. Dia tu lah. Sampai menangis. Bos-bos dia menangis lah bos. Wujud dia dah bos. Kenapa dalam hati dia ada apa cuti. Dua minggu je bagi. Dari Senin sampai lah minggu depan. Senin minggu depan bekerja. Lepas raya bekerja. Hari ke-10 bekerja. Panjang. Daripada hari Senin yang puasa sampai raya 2 minggu. Jadi yang betul dapat 2 minggu. Ada yang dapat ni seminggu je. Ada langsung tak dapat. Siapa? Nurse lah. Nurse tak dapat. Kalau kau jadi nurse, kalau kau jadi nurse kan, nurse ke doktor kan, kau mesti akan mengamuk. Abang ada dulu apa cakap nak jadi attendant kesihatan ke apa. Nanti kau tak boleh raya nanti. Tak boleh raya. Macam Anis lah tak boleh raya. Tahun ni dia datang Anis. Dah cair tu. Macam dia putih kan. Lepas tu nanti dia jadi apa.
24 jam lah. Tiga belas kali 8. 13. Dah 13 kali 8. Semalam dah 13. 12. 12 kali 8 dah 13 kali 8. Empat belas kali 8. 14. Betul 14. Ni dah 14 kali 8 tu. Dapat ni. Ni 20 kan, 30 dia kan. Senyap. Lepas tu kita buat kira. Duduk situ. Nanti bila raya dia ada keluhan. Kau pukul 6.30 je kau terus pergi sana. Wah terus. Mandi. Lepas tu kau duduk depan tu sampailah baju raya ni kau bawa pergi depan. Satu malam aku tinggal kat luar tu. Satu malam. Kau pukul tu kau bangun. Itu aku belum bangun. Kau terus bangun. Kau terus mandi. Mandi depan. Nanti dia tahu kau pergi surau lagi. Dia tahu dia telefon lah. Budak gemuk. Mampus lah. Cara tak nak telefon budak gemuk, kau kena mandi pagi-pagi tu. Kau kena mandi. Hari tu 6.30 aku tu mandi. Kalau mandi kau 7 kan. Kali kau mandi 6.30. Tak payahlah makan apa tak payah. Kau mandi terus. Lapar lah.